saya amat gembira sebab daripada bawah sampai ke atas tadi tuan-tuan saya nampak penyokong-penyokong PAS, orang-orang UMNO tuan-tuan, dan parti-parti politik Melayu yang lain, Putra, Pejuang, semua ada kat sini tuan-tuan. Kita mahu penyatuan Melayu, betul tuan-tuan? Kita tak mahu DAP ni, betul? Tuanku dah bertitah 3 kali tuan-tuan. 3 kali tuanku dah bertitah. Mereka bawa lagi isu ni, betul? Mereka ini melampau tuan-tuan, betul? Mereka ini puak-puak pelampau. Kita kena tolak mereka ini tuan-tuan. Tuanku dah kata tak mau, tidak mahu sebab isu alam sekitar dan sebagainya. Dia nak bawa juga. Dia makan babi banyak, dia bodoh. Makan babi banyak sangat jadi apa bang? Tak tahu lah. Anwar Ibrahim pun sama. Dah 3 kali tuanku berucap, dia bawa lagi. Mereka kata nak makan daging babi fresh. Kalau nak makan daging babi apa pun import lah, betul? Buat apa nak dedahkan kita kepada risiko pencemaran sisa tai babi ni tuan-tuan? Ada antara mereka cakap, dia kata buat ladang babi, tak apa sebab mereka bayar cukai, dia kata. Kepala bapak dia. Kepala otak kamu. Saya nak cakap, simpanlah duit cukai tu. Kita tak mahu cukai tai babi, betul? Makan babi sakit otak. Buat apa bayar cukai kena hidu tai babi ni tuan-tuan, betul tak? Sebab itu negara lain pun tolak benda ini. Mereka kata nak jadi macam Singapura. Saya nak tanya kepada mereka, dekat Singapura ada ladang babi ke tak? Tak! Tak ada! Singapura dah lama dah haramkan ladang babi ni. Sebab apa? Mereka kata dulu dia tutup ladang babi ni sebab sisa kumbahan tai babi ni ada risiko cemarkan air kita tuan-tuan. Cemarkan reservoir air. Tapi kajian kita nak buat apa tuan-tuan? Kajian kita hari ini nak buat ladang babi besar-besaran dekat atas Bukit Tagai tu, yang bagi risiko pencemaran air kita minum ni tuan-tuan. Dia kata nak buat teknologi baru lah sebagainya. Tapi teknologi baru ini tak boleh jamin sisa tai babi ni tuan-tuan tidak mencemarkan air kita. Apa jadi kalau risiko ini jadi betul? Maka tai babi ni mencemarkan air kita macam mana tuan-tuan? Siapa yang nak minum air tai babi ni? Saya tak mau. Tuan-tuan dah ke tidak? Ya, tuan-tuan. Sebab itu saya nak cakap pada mereka ini tuan-tuan, kita bukan nak ladang babi teknologi. Kita tak mau langsung ada ladang babi di Selangor ini, betul? Sebelum saya tamat, saya nak cakap satu lagi benda ini tuan-tuan. Pasal UEC ni, tuan-tuan terima atau tolak? Tuan-tuan terima UEC atau tolak tuan-tuan? Kita tak mau UEC ini, betul? Kita tolak pengkhianat ini tuan-tuan. Kita tolak pengkhianat. Kita tolak pelampau. Kita tolak penderhaka ini, betul tuan? Allahu Akbar. Daulat tuanku. Takbir. Terima kasih tuan-tuan.